Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey pelajar-pelajar, sebelum kita mulakan kelas pagi ni, cikgu mahukan kamu tadah tangan untuk baca doa. Amin ya rabbal alamin. Okey. Macam mana hari ni? Semua sihat ke? Okey, semua dah makan belum? Dah. Okey, bagus. Cikgu mahukan kamu semua makan dulu sebelum kita mulakan kelas, kerana bila kamu makan, kamu boleh fokus untuk pembelajaran hari ini. Okey. Kamu murid-murid tahu tak apa yang cikgu nak ajar hari ini? Okey, hari ini tak tahu. Okey, tak apa. Hari ini cikgu nak tunjukkan sesuatu. Okey, tahu tak apa yang cikgu pegang hari ini? Okey, tahu tak? Okey, ni sejadah. Betul, pandai. Okey. Tahu tak apa fungsi sejadah? Okey. Untuk solat, betul. Untuk solat. Okey, sebelum kita solat, apa yang kita lakukan dulu? Ya, pandai. Berwuduk. Okey, tahu tak apa itu berwuduk? Apa fungsi berwuduk? Tak tahu. Okey, tak apa. Hari ni cikgu akan terangkan mengenai wuduk. Okey, hari ni cikgu nak ajar kamu mengenai wuduk. Okey, wuduk ni ada 3 perkara, iaitu sunat, makruh dan batal ketika wuduk. Okey. Cikgu mahukan kamu semua buka buku teks di bahagian wuduk. Boleh? Okey. Kamu boleh lihat yang dalam buku teks tu mengenai sunat-sunat berwuduk. Sunat-sunat berwuduk ni ada berapa perkara? Ada 7 kan? Okey, yang pertama sekali apa? Okey, yang pertama sekali adalah bersugi. Yang kedua apa? Membaca bismillah. Okey, yang ketiga membasuh tangan. Okey, yang keempat apa? Yang keempat ni berkumur. Okey, pandai. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Okey, yang keenam, membasuh telinga. Okey, yang ketujuh adalah berdoa. Okey, kesemua yang cikgu ceritakan itu adalah perkara-perkara mengenai sunat ketika berwuduk. Okey, untuk makruh pula ada berapa perkara? Ada 4 kan? Okey, apa tu perkara-perkara makruh tu? Okey, yang pertama sekali adalah apa? Bercakap. Okey, bercakap ni adalah makruh ketika wuduk. Okey, yang kedua apa? Berlebihan menggunakan air. Okey, menggunakan air pun tidak boleh juga. Jadi dia jadi makruh. Okey, yang ketiga apa? Mendahulukan anggota sebelah kiri. Okey, kita tidak boleh kita sepatutnya mendahulukan di sebelah kanan dulu. Okey, kalau belah kiri ia akan jadi makruh. Dan yang akhir sekali apa? Meminta orang lain ambil wuduk untuk kita tanpa kita keuzuran. Itu adalah perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Okey, yang seterusnya adalah perkara apa? Cikgu nak ajar kamu mengenai perkara-perkara yang boleh membatalkan ketika berwuduk ataupun selepas kita berwuduk. Okey, yang pertama sekali apa? Okey, keluar sesuatu daripada dubur ataupun dubur. Okey. Yang kedua, tidur. Tidur yang macam mana? Tidur yang tidak tetap punggung. Okey, yang ketiga apa? Adalah apa? Hilang akal ataupun hitam seperti mabuk ataupun seperti mabuk. Okey. Yang keempat, bersentuhan kulit. Okey, bersentuhan kulit dengan siapa? Dengan bukan mahram kita. Okey. Jadi yang seterusnya, yang akhir sekali ni apa? Menyentuh kemaluan manusia. Okey, perkara-perkara tu kamu kena jaga tau ketika berwuduk ataupun selepas wuduk. Okey, perkara ni boleh membatalkan wuduk. Okey, kalau batal wuduk macam mana kita nak solat? Boleh solat ke? Sah ke solat kita? Tak sah kan? Okey, pandai, bagus. Seterusnya, untuk
tingkatkan kefahaman kamu semua, cikgu ada satu video yang cikgu akan tayangkan. Jadi cikgu mahu semua fokus apa yang video ni tayangkan. Okey, boleh? Okey. Wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kita akan belajar tentang perkara makruh dan perkara yang membatalkan wudu. Jom belajar. Masuk. Perkara makruh ketika berwudu. Pertama, bercakap-cakap semasa berwudu. Bercakap dengan kawan ke, dengan siapa-siapa ke, tak boleh. Kedua, berlebih-lebihan menggunakan air. Maknanya kita telah membazir air bila kita banyak menggunakan air. Ketiga, mendahulukan anggota kiri. Sepatutnya kita kena dahulukan anggota kanan. Kenapa kiri? Okey. Keempat, meminta orang lain membasuh anggota wudu. Contoh, Din, tolong saya berwudu. Tak boleh ya. Buatlah sendiri. Okey, saya mak balik. Kedua, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, seperti kencing ataupun buang air besar. Kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Maknanya kita tidur, punggung kita sedikit terangkat, hipoterik akan keluar angin. Ketiga, hilang akal seperti mabuk ataupun pengsan. Keempat, bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya, seperti abang dan kakak. Yang kelima pula ialah menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan tanpa berlapik. Kita sentuh yang kita punya ataupun orang lain, tak boleh. Tak boleh. Itulah 5 perkara yang membatalkan wuduk kita. Baiklah, kita semak balik satu persatu, 1 sampai 5 perkara. Macam mana, boleh ingat tak? Maknanya hari ini kita dah belajar 4 perkara makruh dan 5 perkara yang membatalkan wuduk. Okey, macam mana video tadi? Korang semua faham ke? Okey, faham. Okey, cikgu harap semua faham dengan mengenai video tadi. Okey, yang tak faham tu jangan risau. Cikgu ada satu aktiviti untuk tingkatkan kefahaman kamu menggunakan bahan bantu mengajar cikgu. Okey? Okey, sekarang ni cikgu akan jalankan aktiviti menggunakan bahan bantu mengajar supaya kamu boleh tingkat lagi kefahaman kamu. Di mana kamu semua perlu apa? Fokus dan meneka gambar-gambar yang cikgu tampal kat sini mengenai apa? Sama ada mengenai batal ke, ataupun makruh ke, ataupun sunat ketika ke, semasa ke berwudu. Okey, yang pertama sekali ni apa? Gambar ni berkaitan dengan apa? Laki ni berkaitan dengan apa? Mabuk kan? Okey, kalau mabuk macam mana dengan wuduk kita? Batal kan? Okey, pandai. Okey. Seterusnya gambar mengenai apa ni? Mengenai apa? Tidur kan? Okey, kalau tidur punggung yang tidak tetap akan menyebabkan batal wuduk kita. Betul? Okey. Seterusnya, cikgu mahu kamu meneka ni. Gambar ni mengenai apa? Cuba lihat air dia macam mana. Berlebihan kan? Okey, kalau berlebihan ketika berwuduk ni macam mana? Makruh ke batal? Okey, makruh, pandai. Okey, jadinya menggunakan air berlebihan makruh. Okey. Seterusnya apa? Gambar mengenai apa ni? Lelaki ni, 2 orang lelaki ni buat apa? Bercakap kan? Kalau bercakap ketika berwuduk macam mana? Batal ke makruh? Makruh kan? Okey, pandai. Makruh. Seterusnya, cikgu mahu teka gambar yang seterusnya. Okey, seterusnya apa ni? Mengenai apa ni? Menyentuh kemaluan. Betul tak? Lelaki ni menyentuh kemaluan dia sendiri. Okey, kalau menyentuh kemaluannya macam mana? Batal ke makruh? Batal kan? Pandai. Okey, seterusnya gambar seterusnya ni apa? Okey, seterusnya lelaki ni buat apa? Cuba lihat kaki dia. Belah mana ni? Belah kanan ke belah kiri? Dia membasuh belah kanan ke belah kiri? Belah kiri kan? Okey, kalau belah kiri macam mana wuduk kita?
batal ke ataupun makruh ke? Makruh. Okey, pandai. Jadi kita kena mendahului belah kanan. Jadi kalau mendahului belah kiri, jatuh kepada makruh. Dan akhir sekali apa? Cikgu mahu kamu teka. Gambar ni mengenai apa ni? Okey, mengenai apa ni? Lelaki dengan perempuan. Okey, lelaki dengan perempuan ni buat apa? Berpegangan tangan. Okey, maksudnya macam mana? Kalau lelaki tu berpegangan tangan, batal ke? Ataupun makruh wuduk kita? Batal kan? Okey, pandai. Batal, okey. Jadinya, cikgu dah tengok kamu semua ni lebih faham tentang berwuduk. Okey, okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, cikgu nak tanya satu soalan kepada kamu semua. Okey, apakah perkara penting sebelum kita solat? Berwuduk kan? Betul, tepat sekali. Okey, jadi kita kena berwuduk sebelum kita solat, di mana wuduk ni sangat penting. Bukan saja dia menyucikan anggota badan kita, malah dia juga boleh menambahkan pahala kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Di mana Nabi SAW pernah bersabda bahawasanya barang siapa yang berwuduk dengan sempurna, maka gugurlah dosa-dosa tersebut bersama air wuduk tersebut. Jadi cikgu mahu kamu semua praktiskan wuduk ni sebelum kamu solat. Okey? Sebelum kita tamatkan pembelajaran hari ini, ada apa-apa soalan ke? Tak ada? Alhamdulillah, semua faham Okey, terima kasih. Cikgu harap ilmu yang cikgu kongsikan hari ini bermanfaat untuk semua dan dapat diamalkan setiap hari.